Jual gold bar 1 kilogram yang harganya sekitar RM430,000 lebih mudah prosesnya berbanding jika anda jual tanah yang harganya cuma RM40,000. Rumah atau tanah, nak beli pun sukar, nak jual pun sukar. Aset hartanah, selagi tiada pembeli, selagi itu ia tidak boleh dijual. Dengan pelbagai fee yang dikenakan, SMP, lawyer fee. Bukan sahaja semasa anda membeli, tetapi juga semasa anda menjual hartanah anda. Dan hartanah bukan dapat dibiarkan. Perlu diuruskan, perlu bayar cukai tanah dan cukai pintu, dan ini belum dikira jika anda dapat penyewa yang tidak bertanggungjawab. Emas pula adalah antara aset yang paling mudah diuruskan. Jika anda takut untuk simpan di rumah, anda boleh sewa safe deposit box. Dan apabila anda beli, charge yang dikenakan, contohnya gold bar 1 kilogram ini adalah gold premium atau upah yang harganya hanya RM250 sahaja. Banyak syarikat yang memiliki aset hartanah menghadapi masalah untuk mencari pembeli aset apabila syarikat terdesak untuk mendapatkan modal pusingan. Jadi buat pemilik syarikat yang masih belum memiliki aset emas, ketahuilah emas boleh dijual bukan sahaja dengan public gold tetapi di mana-mana syarikat emas seluruh dunia. Urusan jual beli emas bersama public gold adalah mudah dan telus. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.